Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam ya. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menonton World Cup 2026. Sementara menunggu anak saya habis tuition, jadi kita boleh borak-borak lah, santai-santai. Tak ada apa nak buat. Kalau balik kena datang semula, walaupun senggan masanya adalah 2 jam. Jadi apa yang isu yang hot, isu yang panas sekarang ini, saya tidak boleh menjawab komen oleh sahabat kita Wahabi ya, kerana saya banyak spam semalam. Spam dengan screenshot di FB saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk membuat live ya. Saya pun jarang watch di dalam grup Jalanan Tunku Palu, jadi saya ganti dengan video-video lah. Kalau saya senang, saya akan membuat video lah dan letak dalam YouTube. Jadi konsep nak budu atau mabud tidak dipahami dengan tuntas oleh Wahabi ya. Mereka ingat adanya sembah menyembah di dalam Islam. Bila sembah menyembah, maknanya di situ ada tertaluk 2 kuasa. Kita satu kuasa dan Allah Ta'ala satu kuasa. Sebab itu dalam Islam tiada sembah menyembah, yang ada hanya ma'bud, nak budu. Artinya mengabdikan diri, patuh akur taat. Itulah maksudnya nak budu atau ma'bud. Ironinya Wahabi ini dia mengiktikad ataupun berpegang dengan Allah Ta'ala berada di atas langit. Sebab itu saya tempelak, dan tempelak saya itu 3 ya. Sentak, Wahabi sentak. Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidi tidak berpegang kepada Allah Ta'ala itu bertempat. Kami berpegang kepada tidak bertempat, ataupun dalam kata lain meliputi Al-Muhit. Al-Muhit tidak bertempat, meliputi. Cuba faham betul-betul apa maksud meliputi. Banyakkan orang kita sangkut dengan istilah meliputi itu bermaksud zahir batin luar dalam. Mana mungkin Allah Ta'ala itu bertempat, sedangkan dia wujud sebelum adanya tempat. Sebelum ada tempat, dia sudah ada. Sebelum ada kita, dia sudah ada. Sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala itu sudah ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kamu datang dan kepada Allah kamu dikembalikan. Jadi kamu cari sesuatu benda atau materi atau apa-apa sajalah yang boleh jadi sendiri tanpa daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik besok, kamu nak balik ke mana? Bila balik kepada Allah Ta'ala, maka disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kamu datang, kepada Allah kamu dikembalikan. Inilah kepahaman wahdatul wujud yang tidak dipahami oleh orang awam. Kerana orang awam memaham wahdatul wujud dengan kaedah lain. Sebenarnya wahdatul wujud yang dipahami oleh kaum sufi simple saja. Kalau nak faham wahdatul wujud, cari satu benda yang boleh jadi sendiri tanpa daripada Allah Ta'ala. Syuhudul wahdah fil kasrah, daripada satu kepada yang banyak.
Jadi apa yang kita nampak di dunia alam syahadah ini ialah kasrah yang banyak. Lalu kita daripada banyak ini kita pergi kepada yang satu. Dia ada 4 tingkat. Yang tadi saya sebut syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Dia ada syuhudul wahdah fil wahdah. Dan sepatutnya saya tidak buka benda ni ya. Tapi sebab ini sudah akhir zaman, maka saya buka je lah. Pengajian secara sir. Syuhudul wahdah fil nuril wahdah. Tetah di situ dulu. Jika mengatakan seorang itu sesat, zindik, kafir, murtad, bicara bab syuhudul wahdah fil wahdah, satu dengan satu, syuhudul wahdah fil nuril wahdah. Benda apa tu? Sedangkan kamu beramal, kamu tidak sampai ke situ, hanya mengutip ilmu di dalam buku kertas, kitab-kitab, dan kamu tidak pergi menghadap guru. Kadang musannif kita itu dia nak cerita bendanya lebih lagi, tapi apa boleh buat, sebab yang tersurat, yang boleh diceritakan setara mana, berapa lapis. Hendak menceritakan benda yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, hendak ditulis di dalam kitab. Jadi boleh cerita sampai mana? Sebab tu ilmu agama ini kena bertalaki, kena bersobah dengan guru. Jadi kalam guru itulah yang menerangkan apa yang di dalam kitab itu. Umpama belian yang keluar, jika kamu baca kitab, kamu akan terpesong, kamu boleh sesat di atas kitab. Tambah orang yang tak mengaji, Wahabi dapat kitab tasawuf, dia pun baca Al-Hikam, Ibnu Athaillah Al-Sakandari, tidak payah solat. Kitab yang ditulis oleh Tok Pula Manis, itu slang Pantai Timur. Tidak payah solat, bukan tidak payah buat. Tidak payah ni tidak sukar, tidak susah. Buat tapi mudah. Itu maksud dia. Sebab tu orang sekarang ni dia banyak tersesat di atas kitab dan di atas tulisan. Dia tidak mau seperti orang dulu-dulu pergi bertalaki, pergi bersobah. Sebab tu pentingnya muzakarah. Kamu belajar dengan orang yang tidak boleh melihat Allah Ta'ala, memanglah dia akan kata, mana boleh tengok, nanti akhirat baru boleh tengok. Mana siapa yang buta di dunia ni, nescaya buta di akhirat. Pergi belajar dengan orang yang kata boleh tengok, maka kamu akan berjumpa lah. Sebab dia sudah berjumpa, maka dia bagi petua, bagi satu amalan, warid, kaedah, warid nur akan kamu dapat. Kamu akan buat, dia bagi petua, buat macam ni. Apa yang dia dapat, kamu akan dapat lah. Sebab macam tu guru dapat, baik macam tu lah anak murid dapat. Bapak borek, anak rintik. Senang cerita. Jadi kalau ikut logik lah, Wahabi dia pegang Allah Ta'ala di atas langit. Sebab tu saya terpelak dia orang. Bagi ahli sunnah wal jamaah tidak pegang seperti mereka. Bagi dia setap, saya tulis macam tu. Kalau menyembah, kalau sembah, mesti benda tu dah ada kat depan. Sebab tu saya tulis macam tu. Suruh Allah Ta'ala duduk kat depan, baru boleh sembah. Kalau atas langit, sembah macam mana? Kamu kena solat terlentang, macam kura-kura terbalik, ataupun Vespa terbalik ke, kereta kura Volkswagen terbalik ke, macam tu. Tu baru sembah. Sebab kamu kata Allah Ta'ala atas langit, kamu kena solat terlentang lah. Dia kata tak boleh serta Rasulullah solat qiyam. Pula dah. Kalau sembah macam tu lah, kena menghadap. Kamu buat sembah macam mana?
Rakyat Marhan pergi menyembah ke bawah duli. Bukankah yang Tuan Agong ataupun Raja Sultan tu ada ke depan? Kamu nak sembah sangat, sembah pastikan Allah Ta'ala tu berdepan. Dan kamu solat tu Allah berdepan. Kalau atas langit tu bukan sembah, tu tungging jubur. Apabila saya cakap tungging jubur, marah. Tungging jubur sebab Wahabi faham macam tu. Dia pergi kata Allah Ta'ala ada atas langit. Allah Ta'ala bukan ada atas langit. Kamu sesat di atas istilah bahasa kitab. Kamu baca kitab sastra tu kamu boleh faham. Kesusastraan Melayu ataupun literature kalau bahasa Inggeris. Al-Quran tu lagilah lebih pada sastra. Dia penuh dengan majas, mantik, bayan, balarah. Simpulan bahasa, peribahasa. Kaki tangan tidak dibenarkan masuk kecuali kaki tangan. Pagar tulis, terpampang, tebing. Last kali kamu holo tangan, holo kaki. Macam tu ke? Kaki tangan. Kita orang Melayu, orang Islam, nak faham bahasa Arab. Tapi kita faham alih terjemah bahasa. Terjemah betul-betul. Macam yang hujah saya tu. Cikgu Naman tafsir macam mana La ilaha illallah ni. Dia pergi letak sembah situ. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, ataupun tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Mana ada ma'bud nak budu situ. La ilaha illallah tu, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Mana ada ma'bud nak budu. Tak ada. Tu awak tambah bid'ah. Jangan melakukan perkara bid'ah. Dia juga kata jangan melakukan perkara bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Tak. Lepas tu bagilah terjemah ayat Quran ada kurungan-kurungan, bracket. Dalam zaman Rasulullah mana ada kurungan bracket. Tu dah bid'ah juga. Nak percaya bid'ah. Last sekali bid'ah tu balik kepada kamu. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah Syed Maturidi dia tidak kena kepada statement saya tu. Sebab dia orang bukan pegang macam Wahabi pegang. Tidak bertepat. Bukan ada atas langit. Langit tu langit mana? Percaya tu dulu. Pada kamu tak ada langit ke tidak? Pada kamu tu pada langit ke tak? Saya malah buka je benda ni. Kamu tu sendiri ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Yang dicari langit tu langit mana? Kalau tak percaya, kena naiklah Apollo tu. Lepas ayat Quran kata wasjud waqtarib. Ketika sujud tu Allah Ta'ala paling hampir. Takkan Allah Ta'ala di bumi. Ulama tu, macam mana ulama dapat Allahu mawjudun bila makan? Allah mawjud tidak bertempat. Bagaimana ulama dapat? Ulama melihat keseluruhan ayat Al-Quran dapat disimpulkan, conclusion, summarize bahawasanya Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Bukan dia ambil satu potong ayat Quran je. Ambil hadis jariah, budak yang hamba lah. Lepas ditanya aina Allah tu, budak tu tunjuk kepada siapa? Tunjuk atas tu, tunjuk pada Rasulullah. Tunjuk kepada Rasulullah. Jadi akidah budak kamu nak bawa kira. Tunjuk atas, tunjuk pada Rasul. Pada siapa? Pada Rasulullah. Jadi sesuai dengan akidah budak. Ni budak buat kira. Tak. Jadi Salman Ali kata apa? Nak mendekatkan diri dengan Ta'ala, naik gunung, naik puncak gunung, naik bukit. Macam orang jangka trekking tu. Tu nak mendekatkan diri dengan Ta'ala belakang lah tu. Tak. Naik panjat gunung, panjat bukit. Pasal dia kata atas langit. Kalau macam tu Syekh Muzaffar syukur dekat sungguh dengan Ta'ala. Naik Apollo pergi ISS 300 km daripada bumi. Wahabi nak cari dengan Ta'ala naik Apollo. Apollo tu berkali meletup. Jadi sesat.
Di atas langit tak ada apa, hanya cakrawala. Tak. Sebab tu saya letak hadis apa daripada Sayyidatina Aisyah tu. Sayyidatina Aisyah tu dia tanya Rasulullah, adakah kamu melihatnya? Mana mungkin aku melihatnya? Cahaya begitu amat terang. Mana ada Rasulullah jumpa Allah? Tak ada. Sebab tu kalam Sayyidatina Aisyah tu ada. Barang siapa yang mengatakan Muhammad melihat Rabbnya, maka itu dusta. Siap nombor hadis saya bagi. Kalau berjumpa, otomatik berjising, berupa, tak. Apa lagi? Bertepak. Kalau berjumpa. Mana ada berjumpa? Dan kalau kamu pegang tidak berupa, tidak berjising, tidak berjiring, tidak bertepak, tak berjumpa lah. Allah tu benda apa Allah tu? Allah tu benda apa? Dikatakan Allah tu tidak berupa bentuk, tidak berjising jiring, tidak berwarna, tidak ada rasa dan bau, tidak berbentuk, tidak berupa. Kenapa Allah tu? Cari sendirilah. Nak suruh aku semua suap. Saya bagi tu untuk membuka minda, menjentik minda. Kalau menjentik batu senang pula, menjentik minda. Biar terbuka akal fikir tu. Tengok ayat Quran tu. Kami lebih hampir dengan orang Amrih. Allah Ta'ala dengan kita ni bukan jauh pun. Tak melangkah dah siapa. Bukan dah atas langit. Nak menyembah apa je. Nak bunuh mabuk tu mengabdikan diri. Bukan sembah. Kalau sembah kena berdepan. Macam mana kamu kata sembah sedangkan kamu pegang atas? Jawab situ dulu. Kamu tu akidah Yahudi tu. Yahudi memang dia pegang macam tu. Askar Yazid berapa hari diberi kebenaran, pelepasan untuk berbuat suka hati di Madinah tu. Rogo penduduk Madinah, berapa ribu anak zina keluar. Tu dia mau ambil kitab daripada perempuan tu. Punah daripada dalam telur lagi. Tak. Ngaji dengan Puk Arak hak keturunan anak luar nikah. Video ni saya dah letak lama dah. Ibnu Rijal yang buka kisah ni itu baru. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Yazid bagi kelonggaran kepada askar dia. Berbuat bermaharajalela sesuka hati. Buat apa. Dah typo tu. Cuma typo tu saya tak ingat lah. 2 hari ke berapa hari ke 3 hari ke. Maknanya tak ada undang-undang. Rogo. Sebab tu keluar. Tengok Madinah mengaruk lah ni. Arab Saudi mengaruk. Tak. Bukan betul. Konsep. Siap berhala lagi ada. Berhala Salman. Lepas tu di tanah Arab tu. Gabung sekali tu. Kuih Buddha ada, kuih Hindu ada. Masjid pun ada. Dalam satu tempat. Sebab tu Bapak Wahabi dia suka pergi kuih Hindu. Dengan orang Islam dia lawan. Yang fahaman tak serupa dia lah, Syairah Maturidi. Dia kata Abu Jahal Lahad dia tauhid. Kita ni ialah dikata macam-macam lah. Sebuah kubur lah apalah. Hadis Rasulullah tu ada. Jika kamu ada kesulitan di dalam kehidupan, kepayahan dalam kehidupan, minta dengan ahli kubur. Kubur tu kenapa? Kubur tu bukan ada apa. Apalah ya'lamu idza bu'thira fil kubur wa husilama fi sudur. Wa husilama fi sudur. Apabila aku bongkar kubur, ketahuilah isi-isinya. Tukar ke? Ada.
tulang temalang. Sebenar kubur tu apa? Minta pertolongan dengan orang gaib. Dia kata orang ada kubur tu orang gaib. Tu tetek kamu tu lah batu nesanya. Sabda Rasulullah, aku berada di tengah dada kalian. Dengar kamu sangka Rasulullah tu wafat? Setiap orang tu ada Rasulullah. Di kalangan kamu ada Rasulullah. Baca Quran pun tak nampak. Pasal apa Rasulullah menghormati mayat orang Yahudi? Bangun diri barang dia. Sebab apa sahabat sembunyi di sebalik pokok? Dia tahu. Tak tahu apa tu barang dia. Dia sayang barang dia Rasulullah. Seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh insan, daripada nur Nabi kita, nur baginda. Lepas tu dia bertikar. Tak ada dalam kitab lah, tak ada dalam hadis. Kitab berjanji tu pegangan yang sebenar, pegangan orang zaman dahulu. Lepas tu, nama apa yang meninggal tu, dia kata masa mula-mula cetak tu, pokok arak Wahabi tu buang. Hadis tu, hadis Nur Muhammad tu. Hadis daripada Sayyidina Abdul Razak. Hadis daripada Jabir, buang habis. Tak ada lah. Tapi kitab berjanji tu ada. Ambil mana reka kitab berjanji tu? Ulah apa Syekh Al-Barzanji tu reka ke? Nama penuh dia saya tak ingat lah. Dia ambil mana? Apa dalam kitab-kitab lain ada Adib Nur Muhammad tu? 300 buah kitab Wahabi ubah. Kitab ulama silam. Sebab tu kalau percaya pada kitab bulat-bulat, kena tipu sebab kitab orang boleh ubah. Seperti pendeta Yahudi Nasara boleh ubah. Tapi kalau bertalaki, pengajian bersanak sampai kepada Rasulullah, tak boleh ubah. Sebab dia daripada mulut ke mulut, diterima lagu tu. Sekali dengan amalan, sekali dengan hadis tu. Jadi kesimpulan dia, jauh terpesong. Umat sekarang jauh terpesong dan macam mana Islam mau bangkit lah. Tu cerita dia. Kalau berlaku peperangan, na'udzubillah lah, min zalik, berlaku penjajahan semula, tak? Agak-agak orang pegang Allah Ta'ala duduk atas langit ni berani tak? Tak berani. Sebab Allah Ta'ala duduk jauh. Allah Ta'ala maha jauh. Macam mana dia nak berani? Pahlawan Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut, semua itikad Allah Ta'ala ni tak jauh, dekat, maha dekat. Sebab tu dia berani. Cuba tanya Susu Galuh, tak? Keturunan pahlawan-pahlawan dulu, moyang mereka tu bersikap macam mana? Sebab pahlawan-pahlawan Melayu semua berakidah Allah Ta'ala tak bertepak, bukan atas langit. Cuba kamu pegang Allah Ta'ala di atas langit, berani tak kamu nak beradak dengan orang musuh? Jauh, Allah Ta'ala dah jauh. Buat dosa pun berani dah, Allah Ta'ala dah jauh atas langit. Cuba kata wahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada aku berada, wala dalam gelap wala dalam cerah. Nak buat maksiat pun tak berani. Allah Ta'ala dekat, mugi ke mana pun, dalam gelap dan cerah aku ada. Wahabi dia buat maksiat, dia buat apa? Allah Ta'ala duduk atas langit, duduk jauh. Fikir cara bodoh. Sebab tu aku tulis tu, ada orang nampak tulisan aku bodoh, tapi sebenarnya cukup untuk men-trigger Wahabi. Tak?
Kalau mu bukan Wahabi, apa mu terasa, mu serah. Aku tulis, aku tarik. Ha. Apa mu terasa? Aku tuju ke Wahabi je tu. Tak. Nak sembah berdepan lah sembah. Mu kena, mu nak Allah Ta'ala bertepak, mu kena Allah Ta'ala tu di depan mu. Tu baru bertepak. Betul kan sembah. Kau nak atas langit sembah ke mana? Mu nak tahan hujah mu macam mana? Aku soal bagi hujah mati je tu. Lawan mati je Wahabi ni. Nak berdalih macam mana dalih? Atas langit mungkin cari. Suruh dia turun mari. Aku nak beradak. Tak. Pergi naik Apollo. Kalau mu atas langit mu naik Apollo, mu suruh dia turun, aku nak beradak. Nak apa depan? Oh Ta'ala mu tak benar. Orang tulis langit eh. Langit mana? Pastikan kamu berjumpa dulu kalau nak yakin. Ni ikut orang tulis kamu yakin. Tu kata Imam Taklid. Tak. Bodoh. Baca percaya. Ikut orang tulis percaya. Jumpa dulu baru percaya. Tengok dulu baru percaya. Tu baru kata hakku yakin. Kamalu yakin. Ni baru ilmu yakin. Yakin tak ilmu. Jauh kat lagi. Yakin. Ainul yakin. Tak. Hakul yakin. Kamalu yakin. Mu yakin tak mana? Macam juga bersaksi. Tak. Bersyahadah. Sebut saja. Tengok tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asal cara Allah lah. Muhammad mu tak kenal. Mu tak berjaya jumpa. Setakat nak sebut. Kafir boleh sebut. Berutiung boleh sebut. Mu kenal ke tak? Masalahnya. Mu kenal ke tak? 2 kali semua syahadah tu. Mu menyaksi ke tak? Siapa yang nak nyaksi? Siapa yang jadi saksi? Sekadar sebut. Jadi Allah Ta'ala mu duduk dalam apa buku kertas, duduk dalam kitab. Lepas tu Tok Guru kata Allah Ta'ala wanita. Tulisan. Bodoh. Ngaji macam tu. Ngaji baca buku gitu. Dah, lepas tu percaya. Bukan lagi tu percaya. Cuba baca Al-Quran tu. Zalikal kitab. Mana kitab? Siapa yang sebut zalikal kitab tu? Ini kitab. Ini kitab. Ada ke buku kertas kitab tu? Tak. Dia kata dia kitab. Sebut zalikal kitab. Ini kitab. Siapa yang baca? Dialah kitab. Bodoh. Siapa yang tulis buku kertas tu? Bukan manusia. Sebab tu saya katanya. Tak. Sebab tu Ustaz Wahizam kata Kaabah Quran tu dengan manusia mana lagi mulia? Kaabah tu kalau tak ada orang tawaf, apa fungsi dia? Al-Quran tu tak ada orang baca, apa fungsi dia? Tu batu tu kertas. Siapa lebih mulia antara manusia dan kedua benda tu? Tak nampak lagi. Bodoh. Ngaji dari kecil sampai besar mudah ditipu. Baral. Khalaqal insan al-malahu bayan. Allah Ta'ala mengajar dengan bayan, perkataan. Aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dia bagi tahu dah. Dia buat manusia itu sebaik-baik kejadian. Kita yang bodoh pergi muliakan benda lain. Pada diri kamu tak nampak. Wafi amsikum afala tubsirun. Mengapa pada diri kamu tak lihat? Kaabah tu siapa benar? Tidak manusia. Kitab siapa tulis? Bukan manusia. Bodoh. Last kali mabuk buku kertas. Tak. Zalikal kitab. Ini kitab. Bukan itu kitab.
Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguhnya aku Allah. Siapa yang sebut Allah? Ada benda lain yang boleh sebut Allah kecuali diri dia sendiri. Bodoh. Ngaji sampai Timur Tengah tapi bodoh. Bagal. Kena tipu parak. Parak tu maksud aku, parak yang Yazid bagi kebenaran kepada askar dia tu. Rogol. Ada dalam kitab Tafsir Ibn Katsir. Ibn Rijal, Ustaz Ibn Rijal tu beritahu. Masalah pokokmu ni, tak. Aku bagi video, mu tak percaya. Barang ada kitab pun percaya. Mu percaya tu guru tu. Ikut sunnah Nabi konon. Bukan sunnah Nabi, mu ikut Muhammad Dua. Bodoh. Duduk tanah Melayu. Tak. Tapi tak ikut hak pejuang-pejuang dulu. Ngaji balik tauhid pejuang-pejuang dulu. Pahlawan-pahlawan dulu. Berapa kerak je pahlawan dulu. Tak. Tapi ada karamah. Ada kemuliaan. Bukan percaya bapak ni. Tak percaya dengan wali. Dalam Al-Quran sebut wali. Tapi kekeramatan para wali tu tak percaya. Dia baca ada wali. Tapi suruh dia tunjuk siapa wali. Dalam Wahabi siapa wali? Syekh buta Wahabi tak ada wali. Pasal apa? Akidah pun tak betul. Akidah tak betul, macam mana jadi wali? Wali tu kekasih. Oh taklah terlangit. Mungkin naik Apollo bapak bung tu. Tak. Kumpul duit naik Apollo. Bapak bung tu. Tak payah buat perkabungan sunnah. Kumpul duit naik Apollo. Biar meletup Apollo tu. Kamu mu meletup. Bodoh. Taklah terlangit. Cush. Langit mana? Ha? Bodoh. Mari ke tanah Melayu nak tipu orang Melayu. Bodoh. Kami tidak sebodoh kamu untuk ditipu. Cek, parah.